Bab doa pemungut zakat untuk orang yang memberi zakat. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, katanya ayah saya termasuk antara ashabis syajarah, yakni orang-orang sahabat-sahabat yang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. yakni termasuk di antara ashabir ridwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi sesuatu kumpulan orang membawa sedekah mereka, yakni zakat mereka, baginda akan mendoakan, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah rahmatilah keluarga fulan. Qala, kata perawi yakni Abdullah, fa'atahu abi bi sadaqatihi, lepas itu ayah saya bawa zakatnya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah rahmatilah keluarga Abi Aufa. Bab tafsir asnanil ibil, ini bab perincian tentang umur unta. Abu Dawud berkata, saya telah mendengarnya daripada Ar-Riyashi dan Abi Hatim dan selain daripada mereka berdua. Begitu juga saya dapati, saya ambil daripada kitab An-Nadhr bin Shumail dan kitab Abi Ubaid. Mungkin salah seorang daripada mereka ada menyebut sesuatu perkataan yang tertentu yakni yang tidak disebut oleh orang lain. Tetapi secara umumnya mereka berkata yusamma al-huwar, mula-mula anak unta itu dipanggil huwar. yakni yang baru dilahirkan itu dipanggil huwar. Huwar. Thumma al-fasil, lepas tu dipanggil fasil, yang dipisahkan, yakni daripada penyusuan. Idza fasala, apabila ia terpisah ataupun berpisah daripada ibunya, tidak lagi menyusu. Thumma takun bintu makhab, lepas itu bintu makhab orang panggil, lisanatin, yang berumur setahun hingga cukup 2 tahun. Apabila ia masuk pada tahun yang ketiga, maka ia dipanggil ibnatul labun. Bila cukup 3 tahun, maka dipanggil hiqqun dan hiqqah. Kalau yang jantan hiqqun, yang betina hiqqah, hingga cukup umur 4 tahun. Kerana unta itu sudah layak dinaiki, sudah boleh dinaiki, dan boleh juga dilepaskan bapa jantan kepadanya, yakni untuk mengawan. Wahiya talqahu, wahiya talqahu, ia yakni unta betina hiqqah tu sudah boleh mengandung. Pada umumnya sudah boleh mengandung pada umur tu, ataupun ia sudah sampai pada ketika tu umur boleh mengandung, walaupun ia tidak mengandung, tak apalah, tidak bunting pun tak apalah. Umur setara tu boleh dah, 4 tahun tu boleh bunting dah, boleh mengandung dah. Wala yalqahu dzakar, tetapi yang jantan tidak boleh lagi mengawan, tidak ada lagi air mani yang boleh membuntingkan ibu tu pada umur tadi. Hatta yuthanniya, sehinggalah ia menjadi thani, orang panggil thani, iaitu akan datang. Umur thani itu berapa tahun akan datang. Wa yuqalu lil hiqqah, dipanggil untuk hiqqah, unta betina hiqqah. Orang panggil juga taruqatul fahli, yakni unta yang sudah layak dinaiki oleh bapa jantan. Kerana bapa jantan yatruquha, sudah menaikinya, yakni mengawal lah dengannya hingga cukup umur 4 tahun. Bila masuk pada tahun yang kelima, maka ia dipanggil jaza'ah hingga cukup 5 tahun. Apabila telah masuk pada tahun yang keenam, wa alqa thaniyatahu, dan apabila ia alqa thaniyatahu,
Thaniyahu ataupun thaniyatahu. Dalam kitab kita ni thaniyata gitu ya. Itu silap lah cetak tu, bukan ta marbutah. Thaniyahu ataupun thaniyatahu, jamak kepada thanaya. Apabila sudah ada gigi itu, maka orang panggil thani, sehingga cukup 6 tahun. Bila masuk ke tahun yang ke-7, yang jantan dipanggil raba'i dan yang betina dipanggil raba'iyah, hingga cukup 7 tahun. Bila masuk ke tahun yang ke-8 dan ia mengeluarkan gigi as-sadis, iaitu selepas daripada raba'iyah, dipanggil sadis dan sadas, hingga cukup umur 8 tahun. Bila masuk ke tahun yang ke-9, tala'anabuhu, naiklah taringnya, fahuwa bazil. Pada ketika itu dinamakan bazil, yakni gigi hak bahagian taring dia itulah. Ai bazalanabuhu, bazalanabuhu maksudnya ialah tala'a, naik gigi taringnya itu, hatta yadkhula fil 'ashirah, hingga masuk ke tahun yang ke-10. Pada ketika itu dipanggil mukhlif. Lepas itu tidak ada nama khusus kepada unta ni, tetapi orang panggil bazilu am, unta bazil umur setahun, bazil 2 tahun, mukhlif 1 tahun, mukhlif 2 tahun, mukhlif 3 tahun, hingga sampai kepada 5 tahun, mukhlif 5 tahun, mukhlif tahun yang ke-5-nya boleh berlaku. Al-khalifah, unta betina yang bunting. Qala Abu Hatim, wal jadhu'ah ialah satu waktu, satu zaman, bukan umur, bukan dikira umur tu jadhu'ah. Wa fusulul asnan inda tulu'i Suhail, dan dikira umur tu, permulaan umur tiap-tiap satu peringkat itu, iaitu pada ketika naiknya bintang Suhail. Abu Daud berkata, Ar-Riyashi mengungkapkan satu syair kepada kami, idza Suhailun awwal al-lail tala'. Idza Suhailun awwal al-lail tala', apa macam begitu. Idza Suhailun awwal al-lail tala', fabnul labun al-hiq wal-hiq jadha', lam yabqa min asnaniha ghairul huba'. Bila naik bintang Suhail di awal malam, maka dikiralah Ibnul Labun menjadi Al-Hiq, dan Al-Hiq menjadi Jadha', bertukar menjadi Jadha'. Lam yabqa min asnaniha ghairul huba', tidak ada lagi yang tinggal daripada umur unta itu selain daripada huba', yakni unta yang dilahirkan bukan pada masanya, itu dipanggil huba', iaitu alladhi yuladu fi ghairi hini, yang dilahirkan bukan pada masanya, tak cukup umur lah. Babun aina tusaddaqul amwal, ini bab di manakah diambil zakat harta, ini berupa binatang ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la jalaba wala janaba, tidak boleh melakukan jalab dan tidak boleh juga melakukan janab. Tidak boleh diambil sedekah mereka melainkan di rumah-rumah mereka. La jalaba, tidak boleh melakukan kerahan untuk membawa unta ke sesuatu tempat, dan la janab, tidak boleh membawa unta ke suatu tempat yang jauh, supaya menyusahkan pemungut zakat untuk itu pergi untuk ambil zakat. Itu maksud la jalaba wala janab. Tak apa, kita akan bincang kemudian. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan